Hai, Assalamualaikum. Sekiranya anda nak tukarkan peranti yang lama kepada peranti yang baru, aplikasi Touch 'n Go e-wallet akan meminta anda untuk mengemaskini atau linkkan akaun Touch 'n Go di peranti yang baharu. Hanya satu peranti sahaja yang dibenarkan untuk pautan tap secure bagi setiap akaun Touch 'n Go e-wallet. Jadi di video kali ini, saya nak kongsikan cara pautkan peranti untuk tap secure Touch 'n Go e-wallet anda. Langkah permulaan, buka aplikasi Touch 'n Go e-wallet anda. Untuk log masuk, saya gunakan kaedah 6 digit PIN. Sekiranya anda menggunakan kaedah yang sama macam saya tapi terlupa nombor PIN, anda boleh klik pada forgot 6 digit PIN ya. Okey, masukkan nombor telefon anda, klik continue. Dekat paparan ini, sila masukkan nombor PIN 6 digit anda. Kemudian anda diminta untuk buat imbasan muka untuk sahkan identiti anda. Okey, dekat laman utama ini, tekan pada ikon profile, kemudian tekan security, seterusnya klik link device. Okey, dekat sini akan keluar peranti yang lama yang masih aktif menggunakan Touch 'n Go. Jadi dekat sini disebabkan saya nak gunakan aplikasi Touch 'n Go di peranti atau telefon yang baru. Jadi langkah berikutnya, klik pada link to new device. Bila keluar pop-up macam ni, klik link now. Untuk pengesahan tab secure, sila masukkan nombor PIN 6 digit anda. Sekali lagi anda diminta untuk buat imbasan muka. Sila ikuti langkah yang diberikan. Anda dah pun berjaya pautkan atau linkkan akaun Touch 'n Go ke peranti yang baru. Okey, setakat itu sahaja perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.